Assalamualaikum semua, dan selamat datang dan selamat datang dan selamat kembali ke Monday. Hari ni kita nak main game Endling Extinction is Forever. Game ni saya beli 40 sen dalam Play Store, boleh beli lah. Siapa ada duit boleh beli lah game ni. So hanya 40 sen sebab dalam promosi. Okay, sebelum mula kita main, kita akan terus main lah. Saya cakap dalam tu lah. Okay. Lah terus mula. Ui, lag again. Padahal aku guna tu. Kualiti rendah dah. Kemana dia? Nak panjat. Ya guys, sudah mula. Terima kasih sudah tekan like video kali ini. Kalau tidak kapan time untuk patah like, subscribe kasih. At least Station of Peace Forever. Kita main musang. Kuku. Wah tu, boleh makan tak tu? Usaha. Game ni nampak anda boleh push. Ada sampai tu, saya lompat atas muka saya. Apa je? Game ni lag lah. Sebabkan apa? Saya punya tadi pun tak boleh handle sangat. Walaupun saya ada sedikit tinggi juga lah RAM, tapi tak boleh handle juga lagi ni. Walau low lah ni dah tak. Mungkin saya record juga sekali itu ni makan tinggi tu. Tu, wow, masih rumah saya terbakar. Sebabkan tengok tu, penjahat pembuat kilang, dia pelebang pokok-pokok. Gali. Woi, rumah saya. Woi, tak guna punya manusia. Dia pergi tu, dia pergi rosakkan rumah saya. Rumah saya tu saya idamkan. Rumahku, impianku hancur semua. Tak guna punya manusia. Saya akan balas dendam. Wow, tapi main game ni cantik lah. Tu saya cakap, game ni dalam 40 sen dalam Play Store. Siapa boleh beli lah kalau ada duit. Masalah kita balik mana sebenarnya ni? Berapa jauh lagi sebenarnya jalan kita nak pergi ni? Tapi memang cantik lah sebenarnya tengok. Kita tengah pusing-pusing dekat dengan tu. Bermaksud kita tak kisah pun apa dia kat depan mata kita, apa pun, sebab kita hanya berlari je. Rumah kita hancur, terbakar oleh manusia. Itu Natural Park. Oi, Meteor Crystal Species. Kita pada juga spesies antara terancam, spesies yang dijaga. Maksud bukan salah manusia tu lah, maksudnya kita dah memang tu. Balik kan. Apa yang ni pula apa yang dia nak buat ni? Macam mana jalan? Sudah. Okey, saya tahu kat mana. Kat sini rupanya. Kita pusing balik rupanya. Kita tak boleh lalu lah kat situ. Sebab kami dah halang api terbakar. Saya tak like-nya. Adalah kalau tu. Aduh. Panjat. Kita tak boleh lari dah sebenarnya. Sebab kita dah nak tu. Nak kiok. Kita punya dalam rumah pun dah terbakar macam ni dah. Ada keselamatan diri dah. Panjat. Panjat. Kesian weh. Okey, kita lari dah. Apa terjadi? Maksud saya nyalak tak jadi apa juga pun. Maksud kita tak boleh guna menyalak. Kita hanya sudah. Bunyi apa tu? Bunyi pokok. Sudah. Satu-satu pokok jatuh. Kita tak boleh apa dah. Bye-bye tempatku, rumahku, syurgaku dah tak ada lah. Sudah.
Oi! Lah! Sudah. Tak ada juga tu. Weh, terbakar tu. Dia ada juga apa nama time? RTA, real time action. Lah, kesiannya. Saya bagi tu. Ini tanda penghormatan. Terima kasih. Dan juga ini adalah saya punya makanan untuk hari ni. Tapi saya musang makan tu ke? Saya jatuh tadi. Saya tahu pula ada si RTA pula. Real time action apa nama? Real time action. Sudah. Uish, bahayanya. Okey, kita berjalan. Sudah. Menyalak. Ada makanan dekat situ. Okey, panjat. Salah apa weh? Tapi memang cantik lagi ni. Saya rasa patah tangan ke? Sebab apa saya patah tangan ni? Oh, tak ada jatuh tengok. Jatuh di bawah, tak ada jatuh. RTA di bawah dia kan. Saya pun terkejut lah. Bukan RTA, saya tak ingat apa tu kenapa dia. Tapi memang ada tu lah jenis saya kena tekan. Waktu tu juga. Kalau tidak tak jadi apa. Ni jalan sampai bila nak berjalan ni? Ada apa kat atas tu Ush, apa lompat mana tu? Sudah, dia nampak saya. Sudah. Naik, jom masuk. Pemalam dah saya. Saya ingat ke apa dia dah. Oh, okey. Saya masuk dalam tu. Penat berlari. Oi, penatnya. Kesian dia juga. Oi, patah tangan saya. Silap dia tak tahu apa dia tu. Apa saya nak tekan pun saya tak tahu sebenarnya juga tadi. Kesian tu. Tidurlah dia. Tidur boleh tidur boleh pun tak boleh. Kilat. Kesian tu. Rumah terbakar. Menangis sudah. Apa hal ni? Apa sih? Oi. Lah beranak ah. Lah saya tadi mengandung lah berlari ni. Saya beranak cepat ni. Oh, saya tengah berlari akan datang. Saya kena bawa anak saya jalan ni pula Tolong apa tempat ni. Oh, okey. Bangun dah. Menyusu lah bagi anak menyusu.
Masalah macam bukan macam Musa, macam anjing lah tengok dia seriku. Takut yang Musa macam ni kot kat luar. Saya pun tak tahu. Tak pernah tengok ada musang. Okey. Mungkin kita akan kawal anak dia akan datang. Seko, antara Seko ni kita akan kawal anak dia kot. Uish. Lah. Kita boleh kalah anak dia tu. Warna hijau tak ada hijau? Makau hijau. Lah kita pilih warna lah. Ni Seko ni hitam ke? Bapak aku hitam. Anak hitam Seko cantik sikit. Ni tak boleh pilih? Boleh pilih. Yang ni putih memang asal lah. Saya dah pilih ke putih. Yang ni coklat pekat. Coklat bintik macam tu. Wow. Kita ambil cerah 2, pekat 2. Okey. Ni. Okey. Siap. Ini anak kita, Pak Eko ni. Bangun dah. Habis cakap saya kawal tu ke? Maksud siapa saya pilih tadi tu lah saya kawal akan datang lah. Sudah, selesai cakap kita jual coklat ni. Saya nak pakai pink tu cantik sikit. Sebab yang menarik kan. Putih tu okey kak. Asal macam mana anak tu anak. Nak meta haram tu. Ada juga Seko macam tu. Dah mati si hutan dah. Lah oi. Kita pakai coklat. Ya. Kita dah pakai coklat dah sekarang ni. Coklat geng. Apa hal ni? Kita tahu pula bunyi apa pula tu? Takkan nak saya pergi naik atas tu pula. Panjat dekat atas tu. Apa tujuannya gak? Apa faedah lebih naik atas pula saya naik atas tu? Nak tunjuk terbakar habis lah. Bukan pokok saja, rumah-rumah pun terbakar lah. Okey, masuk jahat lah robot tadi. Endling. Endling. Kenapa Endling? Extinction is forever. Okey. Saya bangun ni. You can catch fish in mass only from poaching ponds spot. So tak ikan dengan tu lah. Tikus je. Tapi kenapa tadi bazi je tu tak? Tadi mus tadi. Saya boleh ambil makan je tak? Asal nak angkat payah juga pun. Saya ada Seko dah nak beranak dah pula. Itulah dia punya tu. Tapi saya akan main sekejap lagi. Mana lambat ni? Naik pertama, woi. Kita dah naik pertama dah, hari pertama, malam pertama. Jom kita cari makanan. Macam nak bau boleh interact
Oh, tengok ada. Dah, menyok dan tu ke? Wow, wow. Sana cari macam mana satu lagi. Oh! Oh! Okey. Saya rasa saya akan berhenti sini saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton dan berlangsung akhir. Sebabkan kita dah sampai, saya nak bawa introduction. Maksudnya kita akan main part yang sebenarnya dekat video lepas akan datang. Saya tak nak terus main straight. Takutnya kualiti video tak seronok juga. Kalau saya main terus sambil record ni, takut video kualiti tu macam tak cantik lah. Okay, terima kasih sudah nonton. Kalau mula sampai akhir. Kalau tidak buat, minta like, subscribe, terima kasih. Dan jumpa lagi di datang. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi. Bye. Satu lagi. Bunyi apa tu? Habis? Kita tengok.